Hai, murid-murid sekalian. Mari kita cuba menentukan kemungkinan peristiwa bagi suatu ruang sampel. Kita cuba tengok soalan ini. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set kuasa 2 sempurna. Ini bermaksud ruang sampel mengandungi nombor-nombor kuasa 2 sempurna. Dalam soalan ini, kita perlu menentukan sama ada satu nombor perdana, satu gandaan 10 atau satu faktor 50 dapat dipilih daripada ruang sampel ini. Sebelum kita menentukan kemungkinan peristiwa, kita perlu tahu apa nombor yang terdapat di dalam ruang sampel. Jadi, kita boleh senaraikan sebahagian ruang sampel itu. Kemudian, kita juga menyenaraikan sebilangan unsur bagi peristiwa nombor perdana. Ini adalah supaya kita dapat membuat perbandingan dengan ruang sampel. Jika ada unsur peristiwa yang wujud dalam senarai ruang sampel, maka peristiwa ini mungkin berlaku. Adakah peristiwa nombor perdana dipilih mungkin? Jawapan adalah tidak. Ini adalah kerana ruang sampel tiada nombor perdana. Mari kita cuba dengan peristiwa gandaan 10. Sama seperti peristiwa nombor perdana, kita senaraikan gandaan 10. Perhatikan 100 juga berada di dalam ruang sampel. Maka, peristiwa gandaan 10 dipilih adalah mungkin. Seterusnya, bagaimana pula dengan peristiwa faktor 50? Mungkinkah satu faktor 50 dipilih? 25 yang merupakan satu faktor 50 wujud di dalam ruang sampel. Maka, peristiwa ini ialah satu peristiwa yang mungkin dalam ruang sampel ini. Untuk menentukan kemungkinan peristiwa, lebih baik kita senaraikan kesudahan dalam ruang sampel dan kesudahan peristiwa. Ini membenarkan kita menjawab soalan dengan lebih jelas.